Jadi tuan-tuan rahmati Allah, habis pertemuan dengan Nabi Allah Ibrahim AS, maka Allah Ta'ala izinkan Nabi SAW naik ke Sidratul Muntaha. Tuan-tuan, ini puncak pokok yang merupakan penanda aras. Berakhirlah sempadan antara alam malakut dengan alam jabarut. Tuan-tuan, lepas pada ni bukan alam manusia lagi, alam makhluk lagi untuk duduk. Sana adalah alam yang lain. Tuan-tuan rahmati Allah, Sidratul Muntaha adalah pokok yang paling indah yang pernah Nabi tengok seumur hidup dia. Nabi kata pohon bidara yang sangat indah, yang tidak berduri. Buah dia masak ranum seakan-akan nak jatuh ke bumi. Masya Allah. Saat Nabi sampai di Sidratul Muntaha, hari itu Allah nyalakan, Masya Allah, cahaya di pohon Sidratul Muntaha, yang Nabi SAW menyaksikan keindahannya, Masya Allah. Dan di bawah kaki Sidratul Muntaha itu mengalir 4 batang anak sungai, Naharani Zahirani wa Naharani Batinan. 2 sungai Zahir mengalir ke Kahirah, tuan-tuan, sungai Nil, dan juga sungai Furat mengalir di sebelah, Masya Allah, negara-negara Teluk sana, Masya Allah. Dan 2 sungai batin yang tak nampak mengalir ke syurga Allah Ta'ala. Ada ulama kata itulah sungai Salsabila dan juga sungai Zanjabila, Masya Allah. Nabi berjalan mengelilingi pokok tadi. Tengok pokok lawa besar, macam pokok tualam besar, tuan-tuan. Akhirnya Masya Allah, Nabi berjalan ke depan sikit. Rupanya dalam surah An-Najm sebut Indaha Jannatul Ma'wa. Rupanya di depan pohon Sidratul Muntaha itu bersebelahan dengan dia sikit ada pintu gerbang Jannatul Ma'wa. Masya Allah. Bila Nabi tengok pintu gerbang, Masya Allah, Nabi cerita kat kita gerbang syurga ni, tuan-tuan, daripada pintu daun belah sini sampai pintu daun belah sini hampir perjalanan 2 bulan perjalanan, tuan-tuan. Masya Allah, besarnya. Tapi satu hari nanti akan datang, akan tiba masa bila semua anak cucu nak balik ke syurga Allah Ta'ala, pulang kampung, tuan-tuan. Hari itu pintu sebesar itu pun akan macet, jam, tuan-tuan, kerana ramainya penghuni syurga nak balik menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila Nabi masuk, tuan-tuan, sampai depan pintu syurga, Nabi tengok ada 3 baris ayat tertulis di pintu gerbang syurga Jannatul Ma'wa, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita akan baca nanti sebelum masuk syurga. Ditulis dengan warna emas, tuan-tuan. Atas sekali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, Allah ceritakan pada pintu syurga itu luahan hati ahli syurga. Bila kita masuk syurga nanti, apa akan kita luah pada Allah Ta'ala? Yang pertama, ma qaddamna wajadna. Harta yang kami hantar ke syurga semua kami dah dapat hari ini. Yang kami sedekah RM10, RM1, RM100, hari Jumaat masuk tabung masjid, semua kami dah tengok. Oh, ini dia punya istana dia, ini dia punya pokok dia, ini dia punya permata dia, ini dia punya bidadari dia, semua kita dapat, tuan-tuan. Wa ma akalna rabihna. Harta yang kami dah makan dekat dunia, yang kita makan hari-hari, itulah untung kita daripada dunia ni, tuan-tuan. Wa ma tarakna khasirna. Harta yang kami tinggal, kami dah rugi banyak dah. Dan yang terakhir sekali, Masya Allah, ditulis di bawah tu ummatun mudhnibatun wa rabbun ghafur. Umat pendosa tetapi kita ada Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Masya Allah. Tuan-tuan, boleh Nabi melangkah masuk ke dalam syurga bersama dengan Jibril AS. Masuk ronda-ronda tengok syurga, tuan-tuan. Kali pertama masuk syurga, tengok macam-macam pemandangan, tetapi Nabi hairan tengok. Mengiringi perjalanan Nabi masuk ke syurga, bunyi tapak kasut Sayyidina Bilal bersama dengan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ini bunyi Sayyidina Bilal punya tapak kasut ni. Tapi hairannya, umat aku ni sedang berada di dunia, tapi aku dengar tapak kaki dia sedang bergema dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Aku balik ni, aku akan tanya dia, apa amalan dia buat, wahai Bilal, yang menyebabkan malam semalam aku dengar bunyi tapak kasut kamu bergema dalam syurga Allah Ta'ala, sedangkan kamu sedang berjalan di dunia. Tuan-tuan, boleh Sayyidina Bilal kata, ya Rasulullah, saya tak ada apa pun amalan istimewa. Saya ni sikit je ambil wuduk. Bila saya batal dia wuduk, saya akan ambil wuduk. Malam atau siang saya akan tunaikan sembahyang sunat beberapa rakaat. Saya harap itulah amalan yang menyebabkan Tuhan dengar tapak kasut saya bergema dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan berjalan lagi, Nabi SAW ternampak sebuah istana mahligai yang sangat cantik, tuan-tuan. Nabi tanya, ini istana siapa punya? Dia kata, milik lelaki Quraisy di kalangan umat Tuhan. Masya Allah, siapa nama dia? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Oh, Umar punya istana ni, Masya Allah, cantiknya. Nabi dah pegang tombol pintu nak buka, tapi bila teringat Umar ni orang kuat cemburu, selagi aku buka pintu aku masuk, Sayyidina Umar marah pula kat saya. Jadi saya tak jadi masuk. Bila Nabi SAW balik, wahai Umar, malam semalam aku dah tengok syurga kamu, istana kamu sangat cantik, mewah sangat istana kamu. Sayyidina Umar tanya, Rasulullah masuk ke tak? Saya boleh nak masuk, kata Nabi, tapi bila teringat engkau ni kuat cemburu, kau marah pula kat aku. Ya Rasulullah, kenapa masuk syurga saya tak minta izin? Payah juga.
nak minta maaf dah masuk dah. Habis surga saya jadi second hand ya Rasulullah. Dah orang masuk. Jadi tuan-tuan mulia, kata Nabi Sayyidina Umar waktu itu menangis tuan-tuan, mengalir air mata dia. Afa'alaika aghiru ya Rasulullah, patutkah aku cemburu orang macam tuan? Patut tuan masuk istana saya lebih bangga. Puan-puan Nabi dah tengok banyak perhiasan kat sana, nanti balik cerita kat saya lebih bersemangat untuk berkorban untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi berjalan dalam syurga Allah sampai Nabi tengok syurga Jannatul Firdaus, dan puncak Firdaus ada wasilah tuan-tuan. Nabi kata doalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah kurniakan wasilah syurga Firdaus tertinggi itu untuk insan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu lepas semayang, lepas azan, baca atil wasilah wal fadilah, mudah-mudahan Allah telah kurniakan wasilah untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar daripada syurga tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan, masya-Allah, kesimpulan yang aku dapat buat sepanjang perjalanan aku tengok syurga semalam, aku dapati adalah diri di kalangan orang-orang miskin yang susah di kalangan umat aku. Sebab tu kalau hari ini kita susah, miskin tuan-tuan, jangan sedih ya, sebab apa? Allah telah akan bagi syurga untuk kita semua. Tapi ada juga orang kaya masuk syurga, jangan bimbang, insya-Allah. Bawa pula tuan-tuan, Nabi dibawa untuk melihat nerakanya Allah Ta'ala, supaya Nabi balik ni bukan cerita main-main lagi dah. Kalau selama ini Nabi berdakwah dengan penuh kasih sayang kepada kita, kali ini balik, aku nak semua umat aku masuk syurga, kullu ummati yadkhulunal jannah, jangan ada seorang pun tertinggal masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dipendekkan cerita tuan-tuan, 7 neraka semuanya ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi SAW, sampai neraka paling tinggi sekali. Nabi tanya, ini neraka Jahannam untuk siapa? Sebab pernah satu masa seketul batu, Nabi tengah duduk dengan sahabat, bunyi seketul batu jatuh, dentumannya sangat kuat. Nabi tanya pada para sahabat, tahukah bunyi apakah ini? Sahabat Nabi jawab, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasul saja mengetahui. Nabi kata, inilah bunyi seketul batu yang jatuh daripada tebing neraka Jahannam sejak 70 tahun yang lalu, baru sebentar tadi sampai ke dasarnya. Itulah dalamnya neraka Jahannam yang akan Allah telah campak sebahagian manusia di kalangan umat Rasulullah SAW ke dalamnya, waliyahzubillah. Maka didesak oleh Nabi, tolong beritahu ni neraka ni siapa yang akan jadi penghuninya. Sebab semua daripada awal dah cerita, ini neraka orang munafik, ini neraka orang musyrikin, ini neraka Yahudi, Nasrani, semua orang tinggal solat, semua ada neraka. Jibril 3 kali tak nak beritahu. Didesak oleh Nabi, wahai Jibril, tolong beritahu, kau nak sampai kepada umat aku. Dia kata, wahai Tuan, sebenarnya hari ini bukan malam kesedihan. Kalau saya beritahu, Tuan akan sedih. Tapi ketahuilah, inilah neraka yang Allah persiapkan untuk umat Tuan yang mati melakukan dosa besar, tak sempat bertaubat pada Allah, mereka semua akan dihumban oleh Allah telah ke dalam neraka Jahannam. Sebab itu Nabi suruh kita minta perlindungan daripada api neraka 7 kali lepas maghrib, baca doa Allahumma ajirni minan nar. Lepas subuh, Allahumma ajirni minan nar 7 kali, supaya Allah lindungi kita daripada api neraka Jahannam.